teknik yang paling senang saya selalu ajar dekat pesakit-pesakit saya adalah teknik pernafasan. Bila kita berhenti tu, kita cuba kosongkan kejap fikiran kita. Jangan fikir apa-apa. Jangan fikir pasal apa benda yang buatkan kita anxiety tu. Tolak tepi jap. Lepas tu kita letak tangan kiri kita kat perut. Tangan kanan kita letak dekat dada. 4 saat tarik, 7 saat tahan, 8 saat hembus. Bila saya suruh 4 saat tarik tu, pastikan tarik sedalam-dalamnya sampai tangan kiri kita yang ke depan. Pastikan perut kembung tau, bukan dada kembung. Bila kita tarik nafas dalam, paru-paru kita akan tolak diaphragm kita ni dekat bawah. Fasa yang paling penting adalah fasa tahan. 7 saat tahan tu mesti tahan betul-betul. Dan 8 saat hembus tu mestilah hembus pelan-pelan. Dia bukanlah kita kata buat sekali rasa terus jadi ke, dia bukan macam tu. Dia kena amalkan sebagai rutin. And then lepas kita buat teknik pernafasan tu, kita tanya diri kita balik, kenapa aku anxiety ni? Kita dah kenal pasti punca tu. Kita tanya soalan kedua pula, ada tak benda yang lagi penting yang aku boleh fikirkan sekarang? Lepas tu nombor 3, kita tanya pula, adakah aku patut fikir tadi tu sekarang? Menyesal. Kalaulah masa tu boleh putar balik, saya mula-mula nak cuba-cuba je. Tapi benda saya hilang. Saya dah cuba dah nak berhenti. Cuba. Tak boleh. Masyarakat pandang hina kat saya. Pandang jijik dekat saya. Semua sebab saya ada masalah ketagihan dadah. Jangan tinggalkan saya. Tolonglah saya. Halo hai, kita bertemu semula dalam Kita Bincang Podcast. Di sini merupakan satu platform yang dibawakan anda oleh Kementerian Belia dan Sukan, yang mana kita akan bawakan anda isu-isu semasa, benda-benda, situasi yang tengah duk jadi. Kita bawa juga orang-orang belia yang boleh kongsikan dengan kita pelbagai ilmu. Dan hari ini topik yang saya paling cukup suka. Topik ni pula yang sering diperkatakan, akan tetapi sebenarnya kita tak faham betul-betul pun tentang masalah kesihatan mental. Tapi dia punya tajuk untuk podcast hari ni, self-care bukan selfish. Dia Inggeris doktor. Dia pun ada kekeliruan rasanya identiti kat sini kan. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Fakhrul Azri bin Azhar yang merupakan pegawai perubatan psikiatri dan kesihatan mental. Selamat datang doktor. Selamat datang. Terima kasih. Doktor nampak anxiety dah tak nak cakap lagi. Tak apa doktor. Jangan risau, kita sembang ni, kita sembang santai. Macam sembang di kedai kopi. Macam doktor sembang dengan saya tadi di luar. Doktor jangan risau, ni bukan session TV ke apa ke. Doktor nak cakap apa, doktor boleh kongsikan. Okey doktor, mula-mula sekali soalan yang paling utama. Orang-orang kat luar sana, belia-belia kita tu nak tahu, apa dia sebenarnya kesihatan mental yang orang duk kata ni kesihatan mental ni, otak kita sihat ke, atau pemikiran kita sihat ke, perbuatan kita betul ke, atau macam mana? Doktor boleh ceritakan sikit tak apa dia yang kesihatan mental ni? Okey, baik. Terima kasih John Bear di atas soalan tu. Okey, basically ni pengenalan yang kita kata sebelum kita nak masuk lebih dalam lagi kan. Definisi dulu. Pengenalan kesihatan mental. Untuk menjadikan kita ni sebagai seorang manusia, kita mestilah sihat dari dua perkara lah, iaitu kesihatan fizikal kita, iaitu kesihatan tubuh badan kita, dan juga kesihatan mental kita. Kalau kesihatan fizikal ni kita tahulah kan. Kalau lah, nampak sakit apa ke, kecil manis tu boleh tengok gula naik sampai 13, 16 kan. Kalau check tekanan darah tinggi naik 180, bawah 120. Itu kesihatan fizikal, kita boleh nampak. Tapi kesihatan mental ni pula, dia adalah kesihatan otak kita yang melibatkan 3 aspek, iaitu emosi kita. Emosi ni maksudnya perasaan, mood, mood kita lah pada ketika itu. Tingkah laku kita, apa yang kita buat, apa semua, dan juga pemikiran kita. Dan ketiga-tiga ini mestilah dalam keadaan yang stabil sehingga kita dapat buat
tugas harian kita dengan baik. Maksudnya fungsi harian kita, lagi satu hubungan kita dengan orang lain tidak terjejas. Itu maksudnya kesihatan mental kita okey lah. Itu dia secara keseluruhan benda ni. Ya, betul, keseluruhan. Macam tu. Itu definisi dia. Ya, tu definisi kesihatan mental. Dan kenapa kita kena jaga pula kesihatan ni? Penting. Kesihatan mental ni satu aspek yang penting. Sama juga macam kesihatan fizikal. Kalau kesihatan fizikal kan, kita naik basikal, tiba-tiba kita jatuh, langgar tiang, kaki kita patah. Kita buat X-ray nampak patah macam tu kan, kita boleh nampak tulang kan, lari dah. tulang tu lari. Jadi kalau kesihatan fizikal, kenapa kesihatan fizikal penting? Kalau kaki kita dah patah, macam mana kita nak buat kerja? Macam mana kita nak apa orang panggil main bola, nak pergi berjalan, susah, nak pakai tongkat apa semua. Sama juga dengan kesihatan mental. Kesihatan mental pun kalau emosi tak stabil, kita tak boleh nak buat kerja macam biasa. Kalau dekat tempat kerja tu selalu MC sebab tekanan perasaan, ataupun dekat rumah, suri rumah tu kalau tengah stres ke, gaduh dengan suami ke kan, tak boleh, sampai tahap tak boleh nak masak kat rumah ke, tak boleh nak basuh baju kemas rumah. Dia boleh jadi ganggu fungsi harian dan juga ganggu hubungan dia dengan orang lain. Sebab tu kesihatan mental penting. Nampak. Doktor dah cerita dah. Dia benda ni bukan suka-suka hati kita. Kita boleh kata kita tak sihat mental. Betul doktor? Betul. Daripada apa yang doktor kata tadi, benda ni pula dia merangkumi semua aspek dalam kehidupan kita. Jadi contoh, ada setengah orang muda lah ni doktor. Yang ni yang menjadi masalah dah, sebab kita tengok telah menjadi trend. Yang mana ramai orang akan bincangkan tentang isu kesihatan mental ni. Khususnya lepas daripada habis kita punya PKP lah. Sebab waktu tu orang ramai berhadapan dengan tekanan lah, stres dah, tak boleh pergi kerja lah, tak boleh tengok matahari lah, apa semua. Jadi orang ada pelbagai masalah mental yang berlaku selepas itu. Bagi doktor sendiri, antara masalah-masalah mental lah yang sekarang ni yang menjadi trend ialah apa? Boleh tak cerita sikit? Untuk masa sekarang, kalau kita tengok data dan statistik lah, peningkatan masalah kesihatan mental ni agak mendadak lah sebenarnya. Daripada tahun 2019 sampai tahun 2022, daripada 39% naik sampai 45%. Masalah kesihatan, first kita kena tahu, masalah kesihatan mental tak sama dengan penyakit mental. Penyakit mental lain. Masalah kesihatan mental lain. Masalah, saya cerita dulu perbezaan antara dua tu sebab tak nak bagi confuse. Masalah kesihatan mental berlaku apabila salah satu daripada ketiga-tiga aspek yang saya sebut tadi tu terjejas. Contoh emosi, contoh dia stres ataupun burn out ataupun mengalami kesedihan yang berpanjangan ke, itu adalah masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental ni ada setengah perlu dirawat, ada setengah boleh kita kata hilang secara semula jadilah. Tapi penyakit mental perlu dirawat. Mesti dirawat. Penyakit mental perlu dirawat. Contoh penyakit mental? Penyakit mental pula, saya selalu sebenarnya penyakit mental ada banyak tau. Ada lebih daripada 130 penyakit mental. Macam Pokemon ada banyak. Macam Pokemon, betul. Dia ada koleksi-koleksi dia. Tapi bila kita sebut pasal penyakit mental ni dekat orang ramai kan, macam semalam saya berpeluang untuk beri ceramah dekat salah sebuah sekolah ni, saya bagi masa dekat dia orang. Cuba adik-adik fikir, bila doktor sebut penyakit mental, apa yang bermain di fikiran adik-adik? Semua cakap gila kan. Sebenarnya saya pun saya kata gila. Kan. Macam tu. Jangan standard. Nampak tak? Sekarang ni memang orang fikir penyakit mental tu adalah gila. Tapi sebenarnya macam saya cerita tadi, 100 lebih daripada 130 penyakit. Dan setiap penyakit tu ada yang teruk, ada yang sederhana, ada yang ringan, ada yang boleh sembuh, ada yang tak boleh sembuh. Jadinya dalam 130 tu pula saya bahagikan ikut dia punya payung-payung dia yang tertentu. Payung yang pertama adalah gangguan psikosis. Gangguan psikosis ni bila mana seseorang tu tak dapat nak membezakan apa yang realiti ataupun tidak. Dia macam terputus hubungan dia dengan dunia nyata. Antara gejala yang mungkin dialami seperti halusinasi. Dia dengar suara yang orang lain tak boleh nak dengar. Duduk seorang-seorang dalam bilik ni, tiba-tiba dengar suara macam kita bersembang sekarang ni. Suara yang sangat jelas dekat telinga. Dia bukan suara hati ke suara perasaan, bukan. Dia jelas, memang dengar macam ni dekat telinga dia. Macam Husin, kau tengah buat apa tu? Macam tu lebih kurang. Tengok juga ni halusinasi takut. Dia nak nampak benda yang orang tak boleh nampak. Ni visual hallucination lah. Kadang-kadang duduk kat library ni tak ada orang, nampak ada orang tengah jeling kita kat ujung tu. Contoh. Tapi pada pandangan dia tu macam orang betul yang dia tengok di memang mata jelas, memang jelas dia nampak. Ni kira bukan macam hantu duk main kira samar-samar, bukan. Bukan. Dia memang jelas. Betul-betul seketui tu. Ya,
betul. Clear. Okay. Yang tu adalah gangguan psikosis lah. Gangguan psikosis ni contoh penyakit dia seperti skizofrenia. Pernah dengar kot skizofrenia, schizoaffective, brief psychotic disorder. Tapi skizofrenia tu yang paling lazimnya berlaku lah di kalangan rakyat Malaysia. Yang tu payung yang pertama. Payung yang kedua, gangguan mood. Gangguan mood ni yang macam depression kan. Dia effect dia punya emosi. Bipolar. Bipolar mungkin Tuan John Bear tahu kot. Bipolar kan. Bipolar ni bila mana seseorang tu mengalami dua fasa mania ataupun depression dalam dia punya apa panggil cycle of emosi tu. Dia mengalami apa tu kita panggil sebagai emosi dia. Emosi dia macam lebih mudah marah berbanding biasa. Orang bipolar ni satu, dia bercakap dia memang cakap banyak berbanding orang biasa. Lepas tu kita pula susah nak stop percakapan dia. Lepas tu idea dia mencurah-curah. Flight of ideas kita panggil. Lepas tu dia rasa macam diri dia yang paling hebat, yang paling kuat. Lepas tu superior berbanding orang lain. Ada satu tahap tu saya pernah jumpa, dia kata dia boleh terbang tau. Sampai tahap macam tu. Yang ni Tok Silat yang kita memang cari-cari ni. Cari-cari ya. Tapi tak boleh terbang doktor. Tapi tak boleh. Tapi apa yang dia buat, tiap-tiap malam dia pergi panjat bumbung rumah dia untuk cuba terbang sampai cedera kaki dia. Ni betul-betul actual case. Betul-betul. Dahsyat sampai level sebab tu penyakit-penyakit mental ni memang wujud sebenarnya. Tak boleh dibiarkan. Kalau betul-betul mereka ni ada penyakit mental, wajib dirawat. Tapi masalah kesihatan mental yang saya sebutkan tadi tu, kita boleh kendalikan dengan cara-cara yang tertentu lah, mengikut kemampuan masing-masing. Macam tu. Kat mana kita tadi? Gangguan mood tadi. Payung tadi dengan gangguan mood. Lepas tu yang ketiga adalah gangguan anxiety lah. Gangguan anxiety ni macam kerisauan atau kegelisahan yang melampau sampai efek hidup dia. Contohnya macam generalized anxiety disorder, panic disorder, agorafobia, specific anxiety. Kira juga. Tu pun kira juga. Panic attack. Dia panic attack tu yang paling teruk saya pernah jumpa, sampai tahap dia panik. Dia memang waktu tu tiba-tiba je jantung dia laju, memang sangat laju. Lepas tu dia cakap dia sakit kepala, susah nak nafas. Lepas tu tangan shaking, memang nampak sangat teruk. Sampai tahap kita cek oksigen dia drop sampai 80, 89. Panic attack sampai macam tu sekali. Di mana kata dengan drastically dia ada perubahan pada dia punya fizikal pun boleh nampak. Betul. Jadi kita duk ingatkan contoh macam kan setengah dulu yang orang duk kata orang buat panik konon-konon, dia terkejut sat tu je. Tapi ni sampai yang tu kira paling teruk lah tu. Tapi panik selalunya sekejap je. Lepas tu ada lagi payung-payung lain macam gangguan personality. Personality ni macam yang selalunya borderline personality disorder, narcissistic personality. Identity lain. Identity payung lain pula. Yang macam split personality tu, dia di bawah dissociative identity disorder. Tu adalah kecelaruan identiti lah. Dia tak sama dengan bipolar, tak sama dengan borderline. Dia lain, payung dia lain. Ada payung lain lagi macam mana kata OCD. Dia ada karakteristik orang ni yang akan meletakkan dia berada di payung mana. Betul. Nak menentukan seseorang tu di payung yang mana, kena jumpa doktor. Itu dia. Itu yang kita nak tahu. Macam doktor kata tadi, doktor sendiri dah bagi tahu. Kita ada 130 lebih ni. Jadi jangan pandai-pandai belia-belia kita kat sana, adik-adik kita kat rumah nak self diagnose. Sendiri diagnose diri kita. Mana kata kita rasa, kita baca-baca tu kita rasa macam traits ni aku ada. Aku memang selalu berpeluh. Tangan aku selalu shaking. Lepas tu aku pula jantung selalu laju. Jadi aku adalah pengidap anxiety. Sajalah kata aku sedang berhadapan dengan anxiety apa benda semua. Kalau untuk pengetahuan anda, macam apa yang doktor kata, doktor yang kena bagi tahu anda sedang berhadapan dengan masalah kesihatan mental ke, penyakit mental ke, perlu ada orang yang betul-betul bagi tahu kat kita, yang profesional untuk bagi tahu kita apa masalah kita. Sebab kita takut trend sekarang doktor. Macam kita tengok adik-adik kita lah ni banyak menggunakan isu masalah mental ni sebagai alasan. Alasan. Sebab iyalah orang-orang yang dulu pula dia tak faham. Dia takut, dia ada kerisauan apabila dia macam tak peduli ke, atau tak endorkan ke, atau buat main-main ke. Padahal benda ni benda yang wujud dan juga benda yang ada pada ketika ini. Pendapat doktor macam mana untuk orang-orang belia yang self-diagnose dan juga dia menggunakan mental health ni sebagai alasan untuk dia tak berjaya? Sebenarnya problem yang berlaku pada zaman sekarang ni kalau kita tengok adalah kemajuan teknologi lah. Teknologi media masa social media semua. Anak-anak muda ni lebih mudah terpengaruh apa yang dia nampak dalam
tak kisahlah TikTok ke mana-mana lah kan. Social media. Dia sebenarnya TikTok ni banyak benda yang baik sebenarnya kita boleh pelajari, tapi ada juga benda-benda yang negatif. Benda-benda yang negatif atau bagi ilmu pengetahuan yang salah. Ada je saya jumpa waktu tu, dia kata klien saya, patient saya, dia kata dia dah didiagnose, bukan dia kata dia ada adult ADHD. Adult ADHD. Lepas tu saya tanya, siapa yang diagnose ni? Entahlah doktor, sebab saya tengok dekat TikTok ada orang cakap kalau macam duduk lepas tu kaki goyang-goyang. Kan kadang-kadang kita macam goyang-goyang macam tu sikit kan, goyang-goyang. Dia kata macam tu, itu satu gejala adult ADHD dia kata. Jadi dia terus label diri dia adult ADHD. Wow. Sampai macam tu pada. Dia mengaji tak mana. Macam tu kan. Lepas tu ada juga seorang lagi yang saya jumpa, datang jumpa saya pertama kali, jumpa doktor pertama kali. Dia kata dia ada PTSD, ada MDD, ada bipolar. Banyak diagnosis dia. Macam pemeriksaan SPM, UPSR semua tu. Ni baru umur 17 tahun ni. Memang SPM lah kan, 17 tahun umurnya. Dia kata dia ada sampai 4 diagnosis. Saya tanya mana dia dapat. Itulah saya tengok kawan saya ada karakter macam tu, sama macam saya punya karakter kan. Jadinya macam tu. Jadi bila dia dah diagnose dengan 4 gejala tu, dia dah jadi takut nak keluar rumah, jadi takut nak jumpa dengan orang. Dia yang create benda tu. Lepas tu dia yang takut nak jumpa dengan orang sebab takut orang label dia gila ke apa ke. Lepas tu bila dia takut macam tu, dia cuba gunakanlah alasan tu untuk tak nak datang kerja, tak nak buat kerja-kerja rumah. Tapi sebenarnya dia tak tahu pun apa benda sebenarnya PTSD. Dia just depression. Dia just implement benda tu atas diri dia. Dia berlakon seolah-olah dia sedang menghadapi benda tu. Tapi apa yang dia kata, kita tak adalah kata betul-betul tak berlaku ke apa. Kita just macam take note jugalah apa gejala yang dialami tu, kita cuba bantu jugalah. So memang benda ni berlaku doktor. Orang gunakan sebagai alasan ni memang kerap orang guna kan. Memang ramai. Rasanya yang selalu kita dengar anxiety. Anxiety ni saya nak tahu betul-betul apa doktor hari ni. Sebab contoh, sorry lah, saya generasi yang kira duduk tengah-tengah ni. Saya sering berhadapan dengan, sorry lah semalam aku tak boleh main sebab aku anxiety lah. Saya akan jadi marah doktor. Tak tahulah saya bipolar ke, masalah mental ke apa kan, saya tak tahulah. Tapi saya marah. Saya marah sebab saya rasa kenapa menggunakan benda ni. Ada orang yang betul-betul berhadapan dengan situasi ni sampai tak boleh kerja betul-betul. Doktor kata hilang fungsi kehidupan. Sebab ada benda-benda traits ni. Easily boleh main kata hang tak boleh main semalam tu sebab hang anxiety. Hari ni main okey. Jadi doktor boleh terang tak betul-betul anxiety ni apa dia? Sebenarnya anxiety ni dia adalah satu terma umum yang kita pakai untuk mengatakan seseorang itu ada perasaan like kerisauan ataupun keresahan lah. Itu sebenarnya anxiety adalah normal. Sebenarnya semua orang dekat dunia ni ada perasaan anxiety. Yang jadi masalah dia adalah anxiety tu terlalu berlebihan sehingga tahap dia jadi penyakit. Macam tadi payung gangguan anxiety tu kan. Bila seseorang itu ada macam generalized anxiety disorder ke, panic disorder ke, itu perlu dirawat. Tapi anxiety itself, kita memang ada perasaan tu, tapi kita kena tahu macam mana kita nak mengendalikan anxiety kita dengan baik, nak kawal anxiety kita dengan baik. Sebab level anxiety setiap orang berbeza-beza. Ada orang level dia dalam 20% je, ada orang dalam 40%, 60%. Macam tu. Kalau ada orang bila tayar pancit, dia boleh lagi kan, tenang fikiran dia, boleh call mekanik untuk datang, towing ke apa ke. Ada orang bila tayar pancit dah start berdebar-debar jantung, takut apa nak buat ni, tak tahu dah kan. Macam tu. Macam tu. Level anxiety setiap orang berbeza-beza dan ianya dipengaruhi oleh personality seseorang tu sendiri. Jenis dia macam mana, jenis yang introvert ke, extrovert ke, ataupun apa tu, pengalaman pada masa lalu. Contohlah dia pernah kena like macam apa tu, physical abuse waktu kecil, sexual abuse, itu pun mempengaruhi tahap anxiety dia jugalah. Ataupun genetik pun boleh mempengaruhi juga. Contohnya macam mak ayah dia memang jenis yang anxiety juga kan. Jadi sedikit sebanyak dia boleh turun sikit juga dekat anak dia tu kan. Macam tu. Itu anxiety yang sebenar tu. Tapi sebenarnya anxiety ni kalau sampai tahap macam tadi, kacau kerja dia, tiba-tiba apa kita kata, dia menyebabkan dia MC terlalu kerap, sampai tahap nak keluar rumah pun takut, itu dah kira tahap berpenyakit lah dan perlu dapatkan rawatan. Tapi selalunya kalau anxiety yang bukan berpenyakit, anxiety tersebut dia akan hilang selepas kita kata apa
Selepas masalah kita selesai lah. Masalah selesai lega tu hilanglah anxiety tu. Yang tu kalau jenis macam tu kita kena belajar cara macam mana kita nak kawal anxiety tu penting. So apa kalau doktor kata semua orang hadapi benda tu. Dalam Quran sendiri berkata waswisu fi sudurin nas. Betul. Was-was yang aku tiupkan dalam dada hantar bai pada mana pun. Nak kawal macam mana pun. Okey doktor, kita mungkin boleh minta tips sikit lah. Lalang doktor dah kata pasal anxiety ni sebab doktor kata anxiety ni boleh dikawal. Yang ni depa yang anxiety semua dah terus tak suka dah. Doktor kata boleh dikawal, terus depa tak mau, depa nak terus diagnose lah saya anxiety, diagnose lah tu. Depa ada orang yang macam tu. Mencintai pula pula orang nak lawan mental illness ni supaya kita nak melahirkan belia yang lebih berdaya saing, lebih strong tu. Depa nak seronok pula ada penyakit. Okey doktor, apa antara cara lah macam untuk mengawal kita punya anxiety ni? Okey, sebenarnya banyak pendekatan yang kita boleh buat lah ketika bila mana kita rasa anxiety ke apa kan. Okey, first, bila kita tengah anxiety, contoh saya berlakon. Berlakon bila kita tengah anxiety, kita cuba berhenti sekejap apa yang kita tengah buat tu. Tengah buat sekarang kan. Contohlah tengah basuh pinggan, tiba-tiba datang anxiety kan. Fikir pasal bil api tak bayar kat rumah tu kan. Tu pun boleh jadi anxiety juga. Fikir pasal result exam nak keluar besok kan. Tu pun boleh jadi anxiety juga. Anxiety saya banyak kali. Nasib zaman saya tak ada anxiety tu. Okey, kita berhenti kejap. Kita buat benda tu. Lepas tu teknik yang paling senang saya selalu ajar dekat pesakit-pesakit saya adalah teknik pernafasan. Pernafasan dalam. Bila kita berhenti tu, kita cuba kosongkan kejap fikiran kita. Jangan fikir apa-apa. Jangan fikir pasal exam. Jangan fikir pasal apa benda yang buat kita anxiety tu. Pasal bil tak bayar tu, tolak tepi jap. Lepas tu kita letak tangan kiri kita kat perut. Tangan kiri dekat perut. Tangan kanan kita letak dekat dada. Lepas tu kita tarik nafas 4, 7, 8. 4 saat tarik, 7 saat tahan, 8 saat hembus. Bila saya suruh 4 saat tarik tu, pastikan tarik sedalam-dalamnya sampai tangan kiri kita yang ke depan. Pastikan perut kembung tau, bukan dada kembung. Macam belajar vokal ni. Sebab apa jadi macam tu? Sebab bila kita tarik nafas dalam, paru-paru kita akan tolak diaphragm kita ni dekat bawah supaya perut kita kembung. Tu teknik yang betul. Fasa yang paling penting adalah fasa tahan. 7 saat tahan tu mesti tahan betul-betul. Dan 8 saat hembus tu mestilah hembus pelan-pelan. Okey, mungkin kita boleh cuba satu sekali. Saya kira Okey, semua tangan kiri pegang perut. Tolak tepi kejap apa yang kita tengah rasa dalam fikiran kita tu. Lepas tu kita tarik nafas. 1, 2, 3. Tarik, 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 tarik. Tahan. Hembus. Okey, mungkin kita boleh buat 2-3 kali lah. Pergi dekat kawasan luar-luar ke, ada oksigen kat pokok tu kan. Kita boleh amalkan selalu. Dia bukanlah kita kata buat sekali rasa terus jadi ke, dia bukan macam tu. Dia kena amalkan sebagai rutin. Rutin. And then lepas kita buat teknik pernafasan tu, kita tanya diri kita balik. Tanya soalan, kenapa aku anxiety ni? Kita tanya soalan tu dulu. Okey, bila kita tanya, kita kenal pasti punca yang menyebabkan kita anxiety tu. Mungkin punca dia tayar kereta pancit, bil api air tak bayar, result exam nak keluar. Kita dah kenal pasti punca tu. Kita tanya soalan kedua pula. Ada tak benda yang lagi penting yang aku boleh fikirkan sekarang berbanding benda 3 tadi tu? Macam tu. Bila kita ada jawab soalan nombor 2 tu, sebenarnya aku boleh aku bayar je lah bil tu kan. Settle lah, tu benda yang priority. Ataupun aku patut beli barang dekat supermarket sebab mak aku nak masak, contoh. Maksudnya ada benda priority yang kita perlu buat berbanding dengan 3 benda yang kita fikirkan tu. Lepas tu nombor 3 kita tanya pula, adakah aku patut fikir pasal 3 benda tadi tu sekarang? Ataupun boleh dapat diselesaikan sekarang. Ataupun dapat diselesaikan sekarang. Kalau dapat diselesaikan sekarang, baguslah. Hilanglah anxiety tu. Tak apalah, hang fikir tu berpadanan lah. Betul. Kalau benda tak dapat diselesaikan sekarang, kita terima bahawa benda tu di luar kawalan kita. Result exam besok baru keluar. Jadi kita tak boleh buat apa. Jadi kita fokus buat benda yang kita boleh kawal sekarang ni. Sebenarnya banyak lagi teknik-teknik yang kita boleh buat, tapi ni kita kata apa, basic lah. Basic. Menarik betul. Sebab apa? Saya orang yang macam kita nak tahu. Sebab apa? Bila kita tahu betul-betul macam mana perjalanan dia, pasal apa dia jadi, macam mana cara-cara kita nak mengawal benda tu, sedikit sebanyak kita boleh bantu orang lain. Kita boleh bantu orang lain, bukan kita nak
macam selama ni mungkin kita tengok, kita pandang hina ataupun kita just cemuh saja. Saya sendirilah macam terus saya marah atau saya maki macam tak usah dok buat lah, ni bukan sakit lah. Tapi dengan cara ni, bila Dr. Syed ni kita tahu, okey, cuba hang buat macam ni. Mana tahu dia betul-betul sebenarnya memang berhadapan dengan situasi tu. Kita tak boleh lah macam pukul rata je, semua orang tipu je kan. Betul. Satu perbincangan yang cukup menarik, Doktor, sebab apa remaja sekarang ni antara golongan yang besar jugalah yang terlibat dengan masalah mental ni. Selain daripada golongan belia dan remaja kita ni, Doktor, siapa dekat Malaysia ni yang selalu berhadapan dengan masalah mental ni? Sebenarnya kalau kita nak tengok dari segi umur lah umur ni sebenarnya di kalangan belia dan remaja lah. Remaja ataupun awal dewasa lah. Awal dewasa kan. Sebenarnya tapi even kanak-kanak sekolah rendah pun sekarang trend dia dah sekarang ni meningkat. Memang meningkat banyak juga. Kita boleh kata 2-3 kali ganda sekolah juga rendah, meningkat. Sekolah rendah, seawal sekolah rendah. Sekolah rendah, sekolah menengah. Even umur 65 tahun ke atas pun sekarang ni dah semakin banyak juga. Kita kata memang peningkatan tu. Padahal zaman dia dulu tu dia tak ada lalu pun. Sebab sekarang lagi satu orang kena faham tu sebab terms lah kan. Benda ni dia bukan kata dulu tak ada. Kira terms ni baru wujud dan kemudian diperkenalkan. Actually term tu memang dah lama wujud. Term skizofrenia, psikiatri tu semua. Cumanya macam sekarang ni teknologi kan. Pendedahan dan pemahaman tu dah disebarkan secara meluas. Dulu mana ada phone, TikTok apa semua tak ada kan. So makna kata benda-benda ni dah ada dulu. Cuma kajian-kajian ni baru diketahui umum, baru dikeluarkan, baru disensasikan pada ketika ini. Betul. Okey, Doktor. Sekarang kita nak tahu pula macam mana dengan orang-orang yang ada setengah orang yang didiagnose dengan penyakit ni dan dia kena makan ubat. Dia kena makan ubat. Ada setengah orang dia tahu yang aku mungkin berhadapan dengan penyakit ni dan aku pula mungkin sampai teruk dah ni, sampai efek yang macam ada hari yang dah bilik semua dah pecah-pecah, dia tak sedar pun yang dia buat apa-apa semua, dia kata ni rasa nak kena pergi. Tapi dekat klinik mana kita nak pergi, Doktor? Sebab kita tak tahu ubat apa kita nak makan. Dia bukan boleh beli Panadol ke, ada ubat jual kat 7-Eleven ke farmasi ke yang kita suka-suka boleh beli. Macam mana, Doktor? Yang kalau orang yang dia rasa dia berhadapan dengan masalah ni dan dia kena dapatkan ubat ni, nak pergi dekat mana dan dekat siapa? Okey. Tu ada dua soalan lah tu saya nampak tu. Okey, saya jawab soalan pertama dulu. Setengah orang yang mengalami penyakit mental kena makan ubat tu. Okey, kita kena tahu sains di sebalik terjadinya sesuatu penyakit mental tu. Dan macam tadi saya cerita, penyakit mental dia ada penyakit mental yang kronik dan ada penyakit mental yang tak kronik. Kronik ni maksudnya bukan penyakit tu teruk. Penyakit tu berpanjangan. Contoh saya bagi penyakit fizikal yang kronik. Apa penyakit fizikal yang kronik yang kita tahu? Kencing manis. Kencing manis. Sekali kita kena kencing manis, kita akan pegang nama kencing manis tu sampai bila-bila. Walaupun gula kita dah okey. Kan? Tekanan darah tinggi. Sekali kita ada tekanan darah tinggi, kita akan pegang nama tekanan darah tinggi sampai bila-bila. Maksudnya, orang yang kena kencing manis, hypertension, dia orang kena makan ubat. Sampai bila-bila. Dia kata. Sama juga dengan penyakit mental. Penyakit mental, ada penyakit mental yang kronik. Contohnya, skizofrenia. Bipolar. Okey. Orang yang ada skizofrenia ni, dia diakibatkan oleh ada kajian menunjukkan diakibatkan oleh macam ketidakseimbangan kimia lah dalam otak dia yang kita panggil sebagai dopamin. Dopamin level dekat brain dia macam tinggi sikit lah berbanding orang biasa. Tu yang datang gejala seperti halusinasi, delusi, percakapan yang rapu-rapu kadang-kadang kan. Dan mereka ini memerlukan ubat lah untuk kurangkan balik dopamin level tu ke tahap yang optimum. Tu yang masa setengah patient skizofrenia tu memang memerlukan ubat dan pemantauan untuk jangka masa yang sangat panjang sebenarnya. Macam tu. Tapi memang kita tak kata mereka ni tak boleh sembuh. Mereka boleh, gejala tu boleh dikurangkan, tapi nama skizofrenia tu memang mereka akan ada lah sampai bila-bila macam kalau tu. Dia tak makan ubat, Doktor? Katalah dan ni dia berhadapan dengan keadaan tu, tapi dia macam tak mau makan ubat. Adakah benda tu akan jadi lagi teruk atau nanti dia akan jumpa jalan untuk habis benda ni? Okey, dia sebenarnya ada penyakit yang kita kata kalau di tahap yang tak teruk sangat lah. Tak teruk sangat tu macam depression ke, kemurungan ke, ada penyakit yang tak perlukan ubat pun sebenarnya. Cukup dengan terapi, penjagaan kesihatan diri, aktiviti harian kan. Kita ajar dia rehab ke contoh, dia boleh sembuh dengan melalui teknik-teknik tu. Tapi ada juga
kita dah cuba buat teknik-teknik macam tu tapi dia tak sembuh lagi. Macam skizofrenia kan, macam masih lagi dengar suara, suara tu mengganggu apa semua tu, kita kena bagi ubat lah. Macam tu. Okey. Dan dekat mana nak dapatkan ubat dan siapa kita nak tuju? Soalan kedua tadi kan, soalan kedua tu. Ha. Macam kalau kita nak dapatkan bantuan kesihatan mental, kita rasa macam ada kenalan kita kan yang mengalami perubahan tingkah laku yang drastik. Contohnya kita nak dapatkan bantuan kan, kita boleh mulakan dengan klinik kesihatan dulu. Klinik kesihatan yang berhampiran rumah. KK kita panggil KK. Doktor dekat sana akan cek dulu. Dia akan ambil darah apa semua. Doktor ambil darah, cek jantung tu bukan sebab nak tahu kesihatan mental tau. Dia nak cek dulu sebab ada kesihatan fizikal yang dikaitkan dengan kesihatan mental. Contohnya apa? Contohnya macam masalah thyroid. Thyroid, orang yang mengalami masalah thyroid, dia lebih berkait rapat dengan pembentukan kemurungan dan juga anxiety. Sebab thyroid dihasilkan hormon yang bertanggungjawab untuk mood kita. Kalau thyroid problem, bahagian emosi kita pun problem. Macam tu. Jadi rawatan untuk patient yang macam ni bukan rawatan kemurungan, anxiety tau. Rawatan thyroid. Macam tu. Sebab tu kena pergi KK dulu untuk check punca-punca medical dulu. Kalau punca medical kita dah clear, kita buat saringan apa semua tu memang nampak sangat teruk. Kalau ada indikasi, doktor dekat KK akan buat rujukan ke jabatan psikiatri di hospital yang berdekatan. Dekat situ baru tapi dia tak tangkap doktor, dia tak tangkap hospital gila mah dah. Tak ada. Tanya siasat beliau kita takut tapi lagi kalau sampai kena ikat tu, yang tu dah teruk sangat tu. Itu kena bawa kecemasan terus lah. Basically. So dia akan pergi ke hospital untuk refer lepas tu. Ya, betul. Kalau ada ke macam contoh katalah saya rasa tak mau pergi ke kerajaan. Lah ni ada ke klinik-klinik lain kau yang menawarkan khidmat ni, kau tahu tempat-tempat sensi ke? Allahu Akbar. Sebenarnya banyak je klinik swasta yang menawarkan khidmat servis konsultasi dan saringan kesihatan mental, termasuk rawatan. Seperti contoh klinik saya lah di Nilai. Nanti kalau siapa-siapa perlukan ni boleh datang ke klinik Nisa Nilai lah. Tapi banyak je klinik lain, actually boleh search je nanti. Kalau nak cari khidmat kesihatan mental, type je psychiatry service ke ataupun so itu yang kita nak tahu. Apa klinik tu, nama apa doktor? Klinik yang ada banyak sebenarnya. Banyak. Dan maksudnya kalau kita nak search kan, dia kira klinik kesihatan mental lah dia panggil. Klinik kesihatan mental pun boleh search ataupun psychiatry klinik. Psychiatry saringan dan konsultasi kesihatan mental ke macam tu. Itu antara keyword yang kita boleh cari. Macam yang tu kalau klinik swasta lah. Kalau hospital memang kebanyakan hospital swasta ada, macam KPJ, Aurelius ke memang dia ada badan terus kesihatan. Dia ada jabatan psikiatri terus dalam hospital tu. Lagi macam senang, tu. Lagi senang. Jadi depa tak boleh bagi alasan. Jadi berdasarkan tempat-tempat yang doktor kata ni, ini kita ada banyak tempat. Jadi kita janganlah self diagnose. Betul. Kita janganlah easily kita gunakan ini sebagai alasan. Cantik doktor, macam-macam lagi soalan saya nak tanya ni. Tapi kita berehat seketika. Dan kita akan sambung semula dalam Kita Bincang Podcast selepas ini. Action. Masanya telah tiba, pertekan bersemangat, capai cita-mu demo, rakan muda. Oh yeah, pewaris era jaya, harapan bangsa. Oh yeah, usaha dan berjaya. Kecemerlangan murahkan muda, di mana jua hargai diri. Serlahkanlah kecemerlangan murahkan muda, impian akan terlaksana. Bersemangat wajah terus berusaha, keazaman terus membara. Yakin boleh, rakan muda. Kita punya rakan muda, kita genggam harapan dan cita. Dari celik mata, terus bangun, aku terus melangkah. Lari atau terbang, masa depan ku punya. Yakin boleh, ku mampu apa saja. Yakin boleh, demi cita negara. Yakin boleh, semangat percaya. Ini demi impian kita rakan muda. Masanya telah tiba, bertekad bersemangat. Cita-mu demo,
hai, kita bertemu semula dalam podcast yang cukup rancak yang membincangkan tentang kesihatan mental. Kita Bincang Podcast. Jadi, bersama dengan kita masih lagi Dr. Fakhrul Azrin yang membincangkan tentang kesihatan mental. Macam tadi doktor ada cerita kat kita sikit pasal anxiety. Dan macam mana lebih kurang kita dah belajar teknik satu macam, yang pernafasan, penyanyi, vokal semua tadi. Jadi kita nak tahu ada satu lagi doktor. Dulu saya ada satu cousin ni, dia belajar dengan saya. Tiba-tiba dia dapat cuti seminggu. Yang ni cerita sebenar. Kami duduk di hostel sama-sama. Dia dapat cuti seminggu. Dia seronok lah dapat balik rumah. Dia cousin saya. Maksudnya kami kampung sama lah. Saya baca di surat dia tu waktu tu, dia mengalami kemurungan. Oleh yang demikian, dia dicutikan seminggu. Waktu tu budak di hostel saya semua duk fikir ni, macam mana kita nak jadi murung ni supaya kita boleh dapat cuti seminggu balik pada asrama. Tapi sebenarnya betul-betul kemurungan ni apa dia doktor? Wujud betul. Okey, basically kan kemurungan ni dia sebenarnya satu penyakit mental juga di bawah gangguan payung mood tadi tu. Sakit mental dia ni. Ya, betul. Bahasa penuh dia kita panggil sebagai major depressive disorder lah. Kemurungan dan kesedihan berbeza. Saya ada jumpa tau seorang ni lah, TikTokers ke apa ke, tak tahulah TikTokers ke apa. Saya nampak dia buat konten. Dia macam, dia kata aku tengah murung sekarang ni, baru lepas kena marah dengan mak sebab tak bagi aku keluar. Dia buat macam tu tau dekat post TikTok. Tapi dia sebenarnya tak tahu pun kemurungan tu apa dia. Sebenarnya kemurungan ni penyakit tau. Dia berbeza dengan kesedihan. Bezanya adalah kesedihan ni dia bersifat sementara sahaja, sedih dia tu. Dan kesedihan adalah normal. Semua orang dekat dunia ni ada perasaan sedih. Kalau kemurungan pula, perasaan sedih yang dia alami tu berpanjangan. Hari-hari berlaku kesedihan sehingga lebih daripada 2 minggu. Tu dia punya cut off point dia. 2 minggu. Lepas tu kesedihan dia tu pula akan ada rasa macam dah tak minat nak buat benda yang dia suka sebelum ni. Makan dah tak selera, tidur dah tidur pun kacau. Lepas tu rasa bersalah, rasa diri tak berguna. Mandi tak rasa, tidur tak bukan macam tu, lain. Kemurungan. Sampai satu tahap komplikasi kemurungan ni kalau tidak dirawat, dia boleh menyebabkan dia rasa diri dah tak berguna dan tak patut hidup lagi. Pemikiran tentang kematian ataupun bunuh diri. Itu yang paling teruk sekali. Dia boleh pergi sampai situ. Itu yang menjadi kerisauan. Kemurungan ni membawa kepada membunuh diri ni pula. Komplikasi jika tidak dirawat. Sebab kita tahu kemurungan, otak orang yang mengalami kemurungan ni dia melibatkan hormon kimia tertentu yang bertanggungjawab untuk mood kita yang kita panggil sebagai serotonin. Serotonin orang yang kemurungan ni rendah berbanding biasa. Sebab tu dia boleh dapat gejala-gejala yang saya sebut tadi, susah fokus, dah tak minat nak buat aktiviti suka duduk sorang-sorang, sampai tahap kerja pun tak jalan, hubungan dia dengan orang lain pun terganggu, sampai satu tahap rasa diri tak berguna, tak ada harapan nak hidup apa semua. Macam serotonin ni tadi ada macam vitamin boleh minum bagi serotonin naik ke macam mana ke? Vitamin dia sebenarnya kita boleh buat secara semula jadi je sebenarnya. Satu, pemakanan lah. Pemakanan yang seimbang. Pemakanan seimbang ni makan ada efek ke? Ya, makan ada efek. Apa yang kita makan tu sebenarnya menentukan kesihatan mental kita. Itulah duk makan fast food, fast lah dia hilang ingatan tu. Saya cerita satu kajian. Ada satu kajian menunjukkan bahawa makanan ultra processed food, ultra processed food dikaitkan dengan hubungan secara langsung kepada pembentukan depression dan juga anxiety. Jadi apa dia ultra processed food ni? Ultra processed food ni adalah makanan yang mengandungi lebih daripada 5 bahan dalam satu makanan, termasuk bahan perasa ke, bahan pengawet ke. Macam-macam ingredient macam-macam. Contoh nugget. Satu nugget tu ada dekat 20 bahan, betul tak? Itu dah memangnya makanan ultra processed food lah, yang sangat teruk kita kata kan. Contohnya apa yang lain, fries, patty burger tu, benda-benda tu lah. Steak apa semua. Steak. Lepas tu contoh ayam kan. Ayam sihat kan, bagus, ayam protein. Tapi jadi masalahnya apabila kita campur ayam tu dengan tepung lah, campur dengan telur, cheese, campur lah macam-macam, black pepper semua, dia dah jadi tak sihat dah dekat situ. Jadi dia boleh berkait rapat dengan pembentukan depression tu sebenarnya. Okey doktor, ni cantik sebab apa? Kalau kita relate pada doktor, alang-alang doktor dah kata ni, cuba doktor tengok makanan-makanan Melayu, dia menggunakan bahan-bahan ringkas. Yes, semakin ringkas bahan tu, semakin sehat makanan tu.
Macam tu. Itu dia tips kesihatan. Point dia. Alamak, hari ni kita nampak dia relate dengan kita punya jati diri, dengan kita punya bangsa, dengan kita punya makanan. Betul. Okay. Sebab tu zaman dulu dia orang sihat je kebanyakannya sebab makan ulam-ulam kan, makan satu bahan je kan, satu ulam Direct, dengan nasi. yang tak payah Direct. masuk. Betul. Kadang-kadang sos kan, sos cili, sos tomato, kicap tu semua kita nampak je macam sos tapi sebenarnya dalam tu banyak kan pelbagai asid tu betul, lah, benda, garam lah, sirap apa. jagung lah, apalah semua dalam tu. Okey. Bila kalau kita pergi supermarket kan, kita tengok kalau makanan tu ada dalam botol, dalam tin ataupun dalam plastik, kita buka lepas tu tahan lama. Itulah makanan yang Ultra tadi Ultra tu, Ultraman tu. Macam tu. Okey, menarik betul. Ini pertama kali saya rasa orang-orang kat luar sana, adik-adik belia-belia kita pun pertama kali dengar ni, dan benda ni juga penting untuk anda sebab apa? Contoh, sebagai generasi muda. Sebagai generasi muda, satu, kita dah jarang dan juga kenal makanan-makanan tradisi, makanan-makanan lama kita. Betul. Jadi kita lebih terdedah dan kita lebih tertarik dengan makanan moden. Betul. Makanan yang viral lah, yang color-color lah, yang pelik-pelik lah. Jadi dengan secara tak langsung, kita tak sedar yang kita sedang fit kesihatan mental kita ni dengan makanan yang tak sihat. Betul. Itu dia. Sebenarnya secara semula jadi pun boleh kurangkan kemurungan tu sebenarnya. Pemakanan, senaman satu. Senaman pun bila kita jogging contohnya. Okey. Otak kita ni dia akan menghasilkan balik serotonin yang rendah tu, dia akan menjadikan kita lebih gembira, lebih reward diri kita tu. Macam tu sebenarnya. Cukup senaman dengan makanan. Satu lagi lah tambah. Penggunaan bahan terlarang. Sebab sekarang ni pun ramai dah kata di kalangan remaja yang dah start ambil vape kan, kita tahu kan vape. Kadang-kadang entah apa-apa dalam kandungan vape. Saya cerita sikit lah pengalaman kan. Dulu saya bertugas dekat Jabatan Psikiatri kan. Waktu tu saya didatangi oleh seorang remaja berumur 17 tahun. Mak bapak dia bawa datang ke Jabatan Kecemasan. Saya pun pergilah Jabatan Kecemasan, tengok dia 17 tahun umur. Waktu tu dia terbaring atas katil. Saya tanyalah dia, adik nama siapa, umur berapa tahun. Waktu tu dia boleh jawab tau. Tapi lepas 10 minit saya interview dia, dia dah mula cakap benda merapu. Dia cakap, aku merupakan wali Allah yang diturunkan untuk membetulkan umat-umat di muka bumi ni. Bang Imam Hadi. Lepas tu dia kata dia boleh buka portal ke universe yang lain. Lepas tu dia kata kalau kita ni mati, kita akan dihidupkan semula benda. 17 tahun tau baru. Sorry, bukan 17, 16 Form 4. Lepas tu, lepas 20 minit saya interview dia, dia tiba-tiba meracau-racau, mengamuk. Dia berdiri atas katil dekat Kecemasan tu, dia cakap, korang semua ni adalah syaitan kan. Dia lompat pada katil, dia cuba lari lah daripada Kecemasan tu. Tapi waktu tu adalah security guard dapat tangkap kan. Pukul 3 pagi tau waktu tu dekat Kecemasan. Dia ikat atas katil, lepas tu kita bagi injection penenang tu. Lepas tu kita cuba tanya mak ayah dia. Mak ayah dia pun kata dia pun tak tahu apa yang berlaku dekat ni kan. Tiba-tiba je pukul 2 pagi tu anak dia ni ambil parang nak serang mak ayah dia. Tu yang dia orang bawa pergi hospital. Tapi rupanya bila kita investigate further, rupa-rupanya dia ada ambil vape. Tapi dia kata macam, yelah vape kan, takkan sampai jadi tahap macam ni kan. Dia kata kawan sekolah dia ada bagi vape flavor mushroom. Dia mushroom ni sebenarnya adalah sejenis halusinogen tau. Dia boleh menyebabkan apa kita panggil halusinasi tu. Dia boleh menyebabkan sel-sel otak kita, sistem saraf tu dia terputus. Dia boleh efek sel-sel tu. Kalau remaja otak baru nak berkembang, sel-sel baru nak berhubung. Kita dah rosakkan dia. Rosak terus. Waktu tu saya kita masukkan dalam ward psikiatri, kena tahan lah. Sebab faktor keselamatan apa semua kan. Kita bagi macam-macam jenis ubat apa semua, tak jalan. Doktor buat rawatan ECT dekat dia. ECT tu maksudnya kita letak ni memang rawatan yang ada lah dalam psikiatri. Ni kita letak elektrod dekat kepala dia, kita bagi macam electrical stimulus. Untuk macam kita kata nak bagi ni balik, stabilkan kimia tu balik kan. Tapi dia tak akan jadi dia cakap macam tu. Dia memang akan jadi sawan sekejap. Sebab tu tujuan dia. Tujuan dia memang untuk bagi sawan. Nak bagi align balik lah. Bagi align tu. Tapi sawan tu sekejap je, dalam 30 saat, seminit macam tu lah. Siapa suruh dia gila? Siapa suruh tengok. Apa dah jadi. Tapi rawatan ECT ni kita tak buat kat semua orang lah. Ada kriteria-kriteria tertentu lah. Dah teruk-teruk tu kan. Agresif yang terlalu teruk sampai dah 2 minggu tak jalan, baru kita buat lah. Kemurungan pun yang terlalu teruk, makan ubat banyak-banyak pun tak jalan, kita akan buat juga. Dia ada kriteria dia lah yang tertentu. Jadi
itulah 3 tu. Pemakanan, apa ni kita kata, senaman tadi, dengan jangan ambil apa-apa bahan terlarang lah. Bahan terlarang apa-apa lah, tak kisah ganja ke apa, ais ke mushroom, apa, even alkohol pun dikaitkan dengan pembentukan depression juga sebenarnya. Benda-benda terlarang ni kira kalau boleh ni anda kat luar sana. Bila kita sebut mushroom ni pula yang kira duk vape ni pula menjadi trend lah ni. Dan kita macam doktor kata tadi lah, berapa banyak benda dia boleh hantu kita tak tahu. Tak tahu, betul. Jadi kita tak tahu, kita tarik tu asap apa. Saya ada tok guru saya pesan, doktor. Tok guru saya kata, asap ni dia mesti mai daripada api, dia mesti mai daripada hang kena bakar. Kalau hang nampak asap saja, yang tu bukan asap. Asap tak pernah mai pada bateri. Nampak tok guru saya pesan dah. Jadi saya tahulah asap yang mai pada bateri ni bohong lah. Jadi benda-benda yang kita tak tahu ni kadang-kala membahayakan kesihatan mental. Betul. Bukan saja fizikal. Sebab fizikal pun akan ada efek pada paru-paru apa semua. Macam doktor kata tadi, dia boleh mengakibatkan juga kesihatan mental kita. Cantik doktor. Mungkin doktor boleh share dengan kita sikit lah kan. Apa macam dari segi self-care tu. Self-care kan. Self-care. Sebab lah ni kan orang duk kata pamper yourself, me time, self-care. Lah ni yang tu pula dah jadi trend pula dah. Sebab kononnya ramai orang terlalu stres. Ramai orang terlalu berhadapan dengan macam-macam masalah mental ni. Jadi ada cara dia untuk nak pamper diri, nak jaga diri supaya dapat balik normal macam orang biasa. Okey, baiklah. Okey, macam tadilah kita tempat tengok zaman sekarang ni kan, di kalangan belia-belia ni kan, kita ada macam macam mana nak cakap, hustle punya sindrom lah. Macam kata macam kalau tak bekerja siang malam tak akan berjaya. Dia dah tanam dalam mindset macam tu kan. Okey. Kadang-kadang kita kena belajar untuk menyayangi diri kita sendiri juga. Self compassion lah kita panggil. Antara rutin yang kita boleh buat, macam kadang-kadang kita dah melalui perkara yang sukar, contohnya kan, dah buat perkara sukar tu kita tak berjaya, contoh. Kita kena berhenti sekejap, cakap dekat diri kita, aku dah melakukan yang terbaik dalam kehidupan aku. Benda yang ni sementara sahaja. Lepas ni aku akan cuba yang lebih baik. Tu contoh lah. Lepas tu macam satu lagi, the power of no. Maksudnya kita kena mengurangkan beban-beban dalam kehidupan kita dengan belajar untuk berkata tidak pada sesetengah perkara yang menambahkan beban pada emosi kita lah. Yang ketiga, kita cuba abaikanlah apa yang orang lain cakap belakang pasal kita, apa yang orang lain buat dekat kita kan. Sebab benda tu kita tak boleh nak kontrol pun sebenarnya, betul tak? Orang lain kadang-kadang, yelah orang lain MC kan, sebab masalah stres ke kemurungan ke, tapi kita pula yang stres bila tak datang kerja kan. Tapi sebenarnya benda tu di luar kawalan kita. Kita boleh cakap pasal benda tu, tapi kalau dah terbawa-bawa sampai kita punya kerja pun efek, yang tu problem lah. Kita fokus kepada kita punya reaksi, tingkah laku kita. Lepas tu lagi last kali, kita self reward juga. Self reward. Kita bagi ganjaran dekat diri kita. Untuk kita kata macam kita dah melalui perkara sukar, dah berjaya buat satu projek, dah berjaya melepasi satu exam ni kan, SPM ke apa ke kan. Kita dah berjaya melaluinya pun, tu dah kira macam benda yang apa orang panggil achievement lah untuk kita kan. Walaupun result macam mana tak kisahlah. Kita cuba bagi reward dekat diri kita. Reward tu tak semestinya kena keluarkan duit. Kadang-kadang beli barang dekat Eco tu pun kita dah seronok dah kan. Pergi Ninso yang kedai RM2 tu pun kan, beli barang yang cantik sikit, tu pun dah reward juga kadang-kadang. Tak semestinya kena beli emas ke, beli rumah ke, harga ke, benda mahal-mahal ke, baru reward tu dah. Betul. Bersesuaian dengan diri kita. Bersesuaian dengan diri kita, bersesuaian dengan kemampuan kita juga. Itu serba sedikit lah. Tentang macam self-care. Tapi yang penting 3 benda tadi lah. 3 benda tadi tu, pemakanan, senaman dengan jangan ambil bahan terlarang tu, lebih kepada kita punya kesihatan tubuh badan kita lah. Sebab kesihatan tubuh badan kita menentukan kesihatan mental kita juga sebenarnya. Dia ada berkait rapat. Jangan kata macam mental yang ni saja, yang badan yang ni saja. Betul. Sebab apa benda ni saling berkait rapat. Cantik doktor. Jadi kita nak tahu juga, macam doktor dah berapa lama lebih kurang menangani masalah mental ni? Okey, saya sebelum ni saya kerja dekat, sebelum tu saya pernah kerja dekat Hospital Tuanku Jaafar Seremban selama dalam bidang psikiatri dalam 2 tahun. Lepas tu dapat penempatan dekat Hospital Pakar Sultan Fatimah dalam 4 tahun macam tu. Jadi total lah 5-6 tahun lah lebih kurang. Doktor rasa apa cabaran doktor lah? Sebab apa? Yalah, macam saya kata, ada orang yang dia skeptikal terhadap perkara ni. Contoh dia ada orang-orang lama yang lagi tak percaya terus. Yang ini semua bohong, yang ni kena masuk hantu. Contoh lah saya kata, ada yang sampai ke level itu. Ada juga orang yang tak faham, tapi
dia berlakon pula dia ada sakit tu, dia kata dia ada sakit tu. Macam mana cabaran yang doktor sendiri hadapi? Actually zaman sekarang ni cabaran ni memang makin banyak lah, makin luas, makin besar. Sebab apa tau? Sebab kalau kita tengok trend jumlah sakit mental yang datang ke hospital ni semakin lama semakin meningkat lah setiap tahun. Dan juga tidak dilupakan stigma daripada masyarakat tu. Even yang mana yang dah teruk-teruk tu kan. Memang ada je satu cerita saya ingat lagi. Dia ada bipolar tau. Tapi bipolar tu tak pernah dirawat. Dia dah 10 tahun 10-20 tahun macam tu. Dia keluarga dia tak bawa dia datang hospital. Sebab dia kata macam dia tak percaya lah rawatan moden ni kan. Pergi rawatan tradisional Islam. Saya tak nafikan rawatan tradisional Islam pun bagus sebenarnya. Cumanya kita kena balancekan lah rawatan Islam dengan rawatan moden ni. Waktu tu saya ingat lagi, dia dibawa oleh polis ke Jabatan Kecemasan kita. Sebab dia kata orang awam nampak dia tengah, macam ni nak cakap tengah panjat Gunung Ledang tau. Waktu tu seorang-seorang. Tak pakai baju, bukan seluar pendek je. Macam tu. Dia kata sampai dia dengar suara malam-malam tu, kata Puteri Gunung Ledang panggil dia dekat atas tu. Waktu tu memang dia serabut lah, rambut dia tak terjaga, badan dia semua bau busuk. Lepas tu bila saya interview dia, memang nampak lah karakteristik dalam fasa mania tu. Dia marah-marah, lepas tu bercakap tanpa henti. Dia cakap lah cerita pasal idea dia. Banyak idea dia waktu tu. Dia kata dia panjat Gunung Ledang tu sebab nak jumpa Puteri Gunung Ledang, nak bagi apa benda entah. Dia kata macam duit ke apa ke. Macam tu yang pukul 2 pagi dia panjat seorang-seorang tu kan. Lepas tu dia kata dia nak buka ladang kelapa sawit lah. Dia keluarkan semua duit dia untuk proses tu. Tapi sebenarnya dia kerja biasa je. Dia tak adalah macam bidang pertanian ke apa. Kerja berniaga je. Macam tu. Lepas tu dia kata nak buka kolam ikan. Tu pun dia keluarkan banyak duit dia untuk buka kolam ikan. Bila datang banyak idea tu dalam fasa mood dia yang excited tu, dia tend tu untuk melakukan benda di luar tahap kewarasan dia. Macam tu. Tu yang jadi apabila dia tidak dirawat. Dia dah sampai tahap tak waras dah. Dia tak sedar pun apa dia buat. Dia makin develop. Tu yang jadi macam tu. Yang ni kita takut ni. Macam tu. Dan ada satu lagi benda yang Lani duk tengah top ni doktor, narsistik. Allahu Akbar. Narsisistik nama dia. Narsisistik. Saya narsisistik, tak tahu lah. Narsisistik ni apa dia? Doktor nak sebut pun payah ni. Okey, narsisistik ni kalau nak cerita sebenarnya perlukan 1 jam lagi. Tapi kita cerita ringkaskan je lah. Tapi orang duk tunggu. Orang duk tunggu kan. Boleh. Narsisistik ni dia sebenarnya adalah satu terma juga yang kita gunakan, yang menggambarkan sifat seseorang tu, dia apa orang panggil heightened self esteem. Dia punya tahap keyakinan diri dia tu sangat tinggi. Sehingga tahap dia macam susah nak prihatin terhadap orang lain. Dia rasa diri dia je yang betul. Dia walaupun dia buat salah, tapi dia menyalahi orang lain. Dia akan cuba sedaya upaya dia untuk kata dia juga yang salah, bukan diri dia. Orang lain juga yang salah. Macam tu. Saya dah banyak tengok untuk ni, kepentingan Twitter, diri dia. Semuanya ada betul. orang yang macam ni. Lepas tu kalau kita cuba nak bergaduh dengan dia, walaupun kita betul, kita tak akan menang. Sebab orang narsisistik ni dia akan cuba manipulasi. Dia banyak manipulasi dia. Dia sebenarnya tumbuk dia tu banyak sangat. Narsisistik ni, narsisistik ni sebenarnya semua orang ada perasaan tu. Semua orang ada. Cuma level kita ni dikawal dikawal. Rendah-rendah aja level tu. Tapi narcissistic personality disorder itu adalah penyakit. Level dia memang dah over the limit. Yang tu level-level macam tu perlukan rawatan lah. Tapi macam mana kita nak bagi tahu ke orang macam ni? Contoh saya lah, kata kita nampak orang ni, dia ni terang-terang dia tak ada bakat, tapi dia cerita lebih-lebih. Dia duk tak buat, tapi dia duk buat macam tu. Tapi semua orang salah, dia duk play victim semua. Tapi macam mana kita nak bagi tahu ke dia, ni sebenarnya rasanya narsistik ni kan. Ataupun dia sendiri yang perlu rasa, dia takkan sebenarnya susah. Kalau orang narsistik ni dia takkan rasa dia sakit. Kalau orang yang NPD ni selalunya mereka takkan susah nak ajak bawa pergi ke untuk rawatan. Sebab mereka rasa diri mereka tak sakit. Mereka rasa diri mereka macam tu adalah, aku ni sihat je sebenarnya, aku tak gila pun. Dia kata-kata macam tu. Kita akan nampak perubahan dia kalau macam macam kalau selalunya macam kehidupan berpasangan kan, dengan keluarga ataupun pasangan yang narsisistik ni kan, macam terlalu kerap bergaduh. Tu mungkin salah satu tanda lah. Tapi kalau nak ajak tu sebenarnya macam cara yang pendekatan yang kita boleh buat adalah kita cuba
jangan terus ajak dulu. Okey. Kita cuba like macam dengar dulu apa yang dia nak cerita apa semua kan. Ataupun semakin lama kita dah masuk, macam nak cakap hubungan kita tu dengan orang tu, kita cuba tarik dia sikit-sikit untuk bawa pergi untuk dapatkan bantuan. Dia bukan terus macam pulaukan jomlah, dia tak boleh macam tu. Pulaukan dia pada muka dia. Tapi kalau orang luar yang narsisistik, apa yang kita boleh buat adalah langkah terbaik dengan cara kita avoid lah. Pura-pura pengsan. Pura-pura pengsan lah. Avoid tu maksudnya mengelakkan diri kita lah daripada berhubung dengan orang tu. Jangan layan. Yang tu yang terbaik lah sebenarnya. Kita ada physical barrier lah dengan dia. Macam tu. Sebab kita nak tahu, ada setengah orang macam hari ni kita tahu orang selalu menggunakan term ni, introvert dengan extrovert. Jadi bila orang-orang introvert ni, kadang kalau dia berhadapan dengan orang narsistik ni, dia tak tahu macam apa mana cara yang terbaik untuk dia lakukan. Zaman kita, saya kecil-kecil, doktor kecil-kecil tu, rasanya kita tak bisa dengar introvert, extrovert, over extrovert. Sebab kita memang digerakkan untuk tahu nak berkomunikasi, tahu nak bercampur dengan orang. Tapi sekarang mungkin yalah, macam kita tengok lepas pada pandemik tu, dia ada perubahan yang berlaku yang sehingga lahirnya orang yang introvert ni sikit. Bukan tak ada, zaman dulu ada, cuma kita tak clearly boleh jelas nampak dengan mata kita. Cantik doktor, satu orang kata huraian yang kita harap belia-belia kita kat luar sana ni sedikit sebanyak boleh ambil iktibar, boleh belajar. Janganlah lagi mudah-mudah kata kita mental illness lah, kita sakit mental lah, self-diagnose lah. Jangan, kita dapatkan rawatan dan juga rujukan pada orang yang betul dulu, baru kita boleh cakap apa-apa. Dan doktor bersetuju tak dengan saya yang kesihatan mental ni, sakit ni, dia satu kesakitan dan dia tidak perlu dibanggakan. Dia tidak perlu dibanggakan. Contoh, bukan maksudnya bangga macam mana. Contoh, saya pernah berhadapan dengan yang saya ada kat tempat tu. Dia ni diagnose dengan sakit mental. Dia makan ubat. Macam dia ambil ubat lah. Dia tanya, hey you macam I ada ADHD, I kena makan macam by the way sama lah, I pun ada ADHD juga. I pun kena makan dua ni juga ni. So doktor faham tak yang trend ni dah menjadi macam betul. Oh, sakit ni hanya untuk genius, hanya untuk orang pandai, hanya untuk orang yang hebat ataupun yang trend terkini. Macam mana pendapat itu? Dia sebenarnya ni, nama trend ni adalah kita panggil sebagai romanticize the mental illness. Ni memang trend yang berlaku lah, kita kata sebenarnya. Kita meromantisasikan penyakit mental ni kan. Dia, kita kena ingat tau, dia sama macam kita sakit biasa lah, sakit biasa. Aku kecil manis, aku bangga aku kecil manis, macam tu. Dia sama je macam tu. Kalau kita membanggakan, sebenarnya kita kena hormati orang yang betul-betul berjuang. Sebenarnya mereka yang berjuang tu sebenarnya memang sangat-sangat terseksa. Dia pun sakit tu. Betul. Mereka sakit betul-betul. Sebab kalau kita proud yang kita ni ada apa boleh buat status semua bagi orang. Status tu macam seolah-olah kita tak menghormati mereka punya perjuangan lah. Sebab depa ni kira sakit mental juga. Dia romantise tu. Yang tu kena buat assessment dulu. Sorry, sembuh pula. So makna kata itu memang adalah trend yang berlaku. Memang adalah. Okey. Sebab apa kita tak maulah adik-adik kita ni terikut dengan trend ni. Sebab macam doktor kata tadi, dia satu sakit. Kita kena hormati sakit orang lain. Takkanlah kita contoh, kita tak darah tinggi. Tapi kita pergi beritahu, saya darah tinggi. Dia bukan satu benda untuk dibanggakan. Sebab orang menderita darah tinggi ni, tiba-tiba boleh ranak terus ke apa ke, kita ada pergi buat kita darah tinggi. So lebih kurang macam tu. Pemahaman tentang penyakit mental tu penting sebenarnya. Cantik doktor. Jadi sebelum kita nak mengakhiri kita punya podcast atau perbincangan cukup seronok tu. Saya kalau betul-betul saya 2 jam 3 jam boleh pergi. Sebab apa, ni satu topik yang menarik, topik yang paling orang kata recent, dan juga paling terkini yang orang semua nak tahu, tapi tak ada orang yang berani membincangkan dengan secara yang lebih tak formal ni. Semi formal lah katakan. Sebab selalunya akan dibincangkan dalam bentuk lebih klinikal. Lebih kepada macam profesional. Jadi orang-orang yang mengalami ni bukan golongan profesional. Bukan golongan orang awam saja. Jadi dia tak boleh nak faham. Contoh, dia nak pergi ke tempat-tempat untuk dapatkan rujukan ke apa. Kadang dia tak berada di tahap yang dia rasa dia layak nak pergi pun doktor. Jadi contohlah kata dia memang ada masalah mental, tapi rasa malu lah nak pergi klinik, saya kena bayar ke, kena duit berapa ke, ataupun dia petangkap aku, dia kata aku gila ke. Benda-benda ni stigma masyarakat, risauan. Jadi kita sembang hari ni doktor, kita nak buka minda mereka supaya jangan risau. Ada orang macam doktor yang boleh bantu lagi, yang kita boleh diagnose dulu, tengok apa dia, baru kita boleh tolong anda yang adik-adik kat luar sana. Okey doktor, harapan doktor
harapan doktor untuk doktor orang yang berhadapan dengan masalah mental ni, dan doktor juga orang yang sebelum ni pernah tolong-tolong orang semua. Jadi apa harapan doktor ke depan untuk remaja dan belia kita tentang masalah dan isu mental health ni? Okey. Harapan saya adalah tentang pemahaman dan pendidikan tentang kesihatan mental lah. Kita kena tahu perbezaan di antara masalah kesihatan mental dan juga penyakit mental, dan setiap problem tu ada dia punya solusinya lah. Dan kita kena belajar macam mana cara kita nak mengendalikan emosi, mengendalikan stres dengan baik dalam kehidupan kita. Tu penting, especially remaja, kanak-kanak pun sama sebenarnya, penting untuk tahu juga. Dan apabila kita mengalami sesuatu masalah, stres dalam kehidupan kita ataupun masalah emosi ke apa-apa, kita kena cepat-cepat dapatkan bantuan. Boraklah dengan siapa-siapa yang anda percaya dan cuba dapatkan bantuan profesional kesihatan mental jika diperlukan. Banyak sebenarnya channel-channel yang kita boleh go untuk dapatkan bantuan ni, rujukan kerajaan ke swasta ke NGO pun banyak juga sebenarnya yang kita boleh channelkan sebenarnya. Dan harapan saya kepada masyarakat di luar sana, kepada mereka yang mengalami ataupun berjuang ni, hentikan stigma. Stigma terhadap kesihatan mental. Sebab kesihatan mental ni bukan gila semata-mata. Dia lebih besar daripada tu. Jangan yang kepada yang duk berlakon kata mengaku sakit ni semua pun berhentilah berlakon ni. Hormatilah orang-orang yang betul-betul sakit ni. Okey doktor. Kalau kata kawan-kawan kita kat luar sana nak menghubungi doktor, kena share lah social media. Macam doktor kata tadi ada klinik. Mungkin ada kawan-kawan kita yang rasa saya suka lah tengok doktor ni bercakap, doktor ni nampak macam boleh tak marah saya ni. So dekat mana doktor, promote lah sikit. Okey, kalau nak hubungi saya ada TikTok, TikTok Dr. Azrin Spread Positivity, di mana saya menyebarkan kesedaran tentang kesihatan mental dekat saya punya TikTok. Nanti boleh ramai-ramai follow lah. Jika nak dapatkan bantuan konsultasi dan saringan kesihatan mental, just sembang-sembang je. Sembang-sembang je, tak ada kita nak buat formal ke apa. Tak ada perkara-perkara. Tak ada. Boleh datang di klinik saya, di klinik Nisa Nilai. Dekat Nilai boleh. Dekat je. Boleh carilah. Okey, terima kasih doktor, mewakili pihak podcast kita, ucapkan ribuan terima kasih kat doktor. Sama-sama. Satu perbincangan yang cukup menarik. Kita harap belia-belia kita kat luar sana mengambil iktibar. Dan pesanan yang terakhir daripada saya, jaga diri anda, jagalah kesihatan mental anda. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang dalam Kita Bincang Podcast Shampoy.